Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana menjawab soalan-soalan pada muka surat 32 untuk matematik tahun 5. Kita teruskan dengan soalan nombor 1. Kira cepat. Okey. 12,640 darab 10 B 8,674 darab 100. Jadi apa maksud dia kira cepat tu? Iaitu kita boleh kira dengan cepat. Jadi apa maksudnya? Okey, di saudara, apa yang tak cepat? Kalau tak cepat macam mana? Cepat tu macam mana? Okey, mari kita kira yang biasa, yang tak cepat. Kita darabkan 12,640. Okey, 12,640 dengan 10. Cara biasa, 12,640 darab 10. Okey. Jadi kita darabkan semua nombor ni dengan kosong. Jadi kita akan dapat kosong lah. Kosong darab kosong, 4 darab kosong, 6 darab kosong, 2 darab kosong dan 1 darab kosong. Untuk nombor kedua, kita pangkahkan dulu untuk bahagian nombor bawah tu. Yang untuk nombor pertama. Dan sekarang kita akan darabkan semua nombor ni dengan 1. Bila darab 1, semuanya akan mengikut nombor tersebut. Kosong darab 1, kosong. 4 darab 1, 4. 6 darab 1, 6. 2 darab 1, 2. Dan 1 darab 1, 1. Dan kita tambahkan. Kosong. Kosong. Kosong tambah 4, 4. Kosong kan. Dan kosong tambah 6, 6. Tambah 2, 2. 1. Okey. Jadi, apa yang cepat sangat? Ini yang tak cepat. Tapi kamu tengok jawapan dia. Bila kita darab 10, okay, apa perubahan dia? Nombor ni adalah nombor yang ini. Tetapi ada satu tambahan kosong di situ. Jadi itu yang dimaksudkan kita boleh mengira dengan cepat. Kalau kita darab dengan 10, 100, 1,000, 10,000 iaitu satu nombor 1 dan kemudian belakang tu kosong. Ada apa kita buat? Kita ambil saja nombor ni. Okay, dan tambahkan 1 kosong di belakang kalau kita darab 10. Tambahkan 2 kosong di belakang kalau kita darab 100. Tambahkan 3 kosong kalau kita darab 1,000. Melihat kepada berapa banyak kosong yang berada pada nombor tersebut. Okey, dalam kes ni darab 10. Tambahkan kosong sini. Okey, jadi kita tulis belakang dulu. Kenapa? Kosong, kosong. Sebab ni kosong yang asal. Kosong yang bila kita darabkan dengan 10 dan kemudian 4. Okey, kita nak tulis, kita tulis 3 nombor pertama, 3 nombor belakang sekali. Jadi dan kemudian kita dah 0, 0, 4, lepas tu 6, 2, 1 tu 6, 2 dan 1. Okey, dapat nombor ni terus. Okey, 126,400. Jadi itu yang kiraan cepat. Jadi kalau soalan B 8,674 darab 100, tambahkan 2 kosong di belakang jawapan ini. Okey, jadi kalau kita nak tulis 8,674 kosong kosong, jadi sebaiknya kita tulis balik supaya 3 nombor ini terasing daripada 3 nombor yang kedua. Jadi 867,400. Jadi 867,400. Kita darab 1,000, letakkan belakang ni 3 kosong. Jadi 359,000. Ini kita tak perlu tulis balik sebab dah 3 di belakang, 3 ni nombor tersebut. Okey, ada pula soalan macam lain. Berapa darab 100 sama dengan ini? Okey, jadi sebenarnya nombor di sini adalah nombor yang ini, tetapi nombor ini dah ditambahkan 2 kosong di belakang ni. Sebab kita darab 100 kan? Ni kita darab 100, tambahkan 2 kosong belakang. Jadi nak tahu nombor yang ini dekat sini adalah kita buang 2 kosong sini kalau kita darabkan dengan 100. Jadi nombor jawapan dia yang ini saja. Begitu juga di sini kalau sebab kita darab 100, jadi 2 nombor ni kita buangkan sebab kita tahu bahawa nombor di sini adalah nombor yang di sini tetapi tanpa mendarab 2 di sini. 2 kosong di sini. Jadi kita ambilkan saja tanpa 2 kosong tersebut. Jadi 2, 7, 3, 4. Okey.
Kalau di sini, nombor yang ini adalah nombor yang ini tanpa 3 kosong yang ini. Okey, sini 3 kosong, 1000 3 kosong. Sini pun dah 3 kosong. Jadi letakkan nombor ini di sini. Jadi 948. Cuba balik. Jadi 1000 darab 948 ialah 948 tambah 3 kosong. Nampak? Okey, dan yang ini darab 10 bermaksud kita buang 1 kosong yang di belakang itu saja untuk letak di sini. Jadi kita akan dapat 68409. Okey, jadi ini tak sempurna sangat tulisan dia tu. 409 68 tu jarakkan sikit. Jadi jawapan di sini ialah 68409. Bila darab 10 nanti jadi 684,090. Okey, tengok soalan nombor 2. Selesaikan. Jadi, tengok sini adalah pendarapan yang tidak melibatkan 10, 100 semua. Jadi, kita akan buat dengan cara biasa, bentuk lazim. Jadi, tengok soalan A, 51,402 darab 2. Tulis 51,402 dan darab 2. Okey. Jadi, mana 2 ni perlu tulis? Okey, jadi nak tulis sini boleh, bawah sini pun boleh, bawah sini boleh, mana-mana je. Okey? Tapi cikgu selesa lah tulis ke belakang sekali. Alright. Jadi, kemudian 2 darab 2 ialah 4. Hafal sifir dulu. Sifir dulu kena hafal. Jadi, 0 darab 2 ialah 2. Salah. 0. Okey? Jadi, bermula dengan 0. Sebab apa? 1 darab 2, 2. Okey. Dan kemudian 4 darab 2 ialah 8. 1 darab 2 ialah 2. Dan 5 darab 2, 10. Jawapannya 102,804. Dan B, sifir 5. Bagus kamu hafal sifir 5. Hafal sifir 5, sifir 6 semua sekali itu. Okay, setiap sifir itu kamu kena hafal. Sebaiknya 1 sampai 9 ataupun 2 sampai 9. Kurang-kurangnya sampai 9 darab 9. Okay, 2 angka tak perlu. 12 darab 9 itu kamu boleh tulis dekat sini untuk dapatkan jawapan. Okay, tapi kalau kamu cuba hafal, bagus. Dan kemudian tengok B, soalan B, 34,180 kita darab dengan 5. Jadi sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey, jadi dan kita buatlah 0 darab 5, 0, 8 darab 5, 40. 40 2 digit. 0 di bawah, 4 di atas. 1 darab 5, 5 tambah 4, 9. Dan 4 darab 5, 20. 20, 0 di sini, 2 di atas. 3 darab 5, 15 tambah 2, 17. Jadi jawapannya adalah 170,900. Dan C, 6 darab 20,964. Jadi 20,964 darab 6. Jadi apa sifir 6? 6, 12, 18, 24, 30. 36, 42, 48, 54. Itu kita buat. Jadi 4 darab 6. 4 darab berapa? 24. Jadi 4 di bawah sini, 2 di atas. Itu nombor seterusnya lah. 6 darab 6, 36. Tambah 2, dapat 8. 38. Jadi 8 dan 3 di sini. 9 darab 6, berapa tadi? 54. Jadi 54 tambah dengan 3. Jadi dapat 7, 57. Jadi 7 dan 5 di sini. 0 darab 6, 0 tambah 5 ialah 5. Jadi dapat 5 dan 2 dan 6, 12. Jadi jawapan C ialah 125,784. Seterusnya soalan D, 7 darab 80,417.
Jadi kita tulis yang banyak dulu di atas ni, 80,417 darab 7. Baca sifar 7 dulu. 7, 14, 21, 28, 35. Betul? 42, 49, 56, 63. Okey. 7 darab 7, 49. 49, 9 di sini, 4 di sini. 1 darab 7, 7. 7 tambah 4 ialah 11. 11, 1 ini, 1 di sini. 4 darab 7 ialah 28. Tambah 1, 29. Jadi 9 di sini dan 2 di sini. Dan kemudian 0 darab 7 ialah 0. Tambah 2 ialah 2. Dan 8 darab 7, 56. Jadi jawapannya 562,919. Teruskan dengan sifar 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Okey. Jadi 207,340 darab 3. Jadi 0 darab 3, 0. 4 darab 3, 12. Naik 1. 3 darab 3, 9. Tambah 1, 10. Jadi 0 dan 1. 7 darab 3, 21. Tambah 1, 22. Okey, 22. 2 dan 2. Okey, elok lagi kamu tulis dulu 22 tu. Ataupun 21 tambah 1. Dan 0 darab 3 ialah 0. Tambah 2 ialah 2. Dan kemudian 2 darab 3, 6. Jawapannya 622,020. Dan F, 169,049 darab 4. 169,049 darab 4. Sifar 4. 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32, 36. 9 darab 4, 36. 36, 6 di bawah, 3 di atas. 4 darab 4 adalah 16, tambah 3, 9, 1, jadi dapat 9 dan 1. 0 darab 4 ialah 0, tambah 1 ialah 1. 9 darab 4 sekali lagi, 36. Di 6 di sini dan 3 di sini. Dan kemudian 6 darab 4, 24. Jadi 24 tambah nombor 3 di atas tu, 7. Jadi 27. 7 dan 2. Dan kemudian 1 darab 4. Dan 4 tambah 2 ialah 6. Jadi jawapannya 676,196. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. A, 9,724 darab 60. Jadi, untuk darab 2 digit, tengok macam ni saya tulis. 9,724 darab 60. Adakah dua nombor ini mesti di bawah 24? Okey, darab tak kisah. Okey, tak kisah. Kamu nak letak 20, 60 ni di bawah 72 pun boleh, di bawah ni pun boleh. Okey, tapi dia nampak macam pelik sikit lah. Okey, kita tak menjejaskan jawapan dia ya. Okey, sekarang ni kita akan darabkan kesenomor ni dengan kosong. Okey, jadi tapi semua kosong lah. Sebab darab kosong. Jadi kosong pertama, kosong dan kosong dan kosong. Ni jangan jarakkan lah. Okey, untuk darab 4 darab kosong, 2 darab kosong, 7 darab kosong yang ini, dan 9 darab kosong ini. Okey, dan untuk darab 6 kita pangkah dulu. Ataupun kalau kamu okey, kamu tinggalkan. Jawapan pertama untuk 4 darab 6 itu mesti ditulis di ruang yang kedua ini. Okey, jadi kita hafal sifar 6. Sifar 6 macam mana? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48,
54. Okey. Jadi kita dah hafal dah sifir 6. Jadi 4 darab 6, 24. Jadi 24 tulis nombor di belakang dan 2 tu di atas. Dan kemudian 2 darab 6. 2 darab 6 ialah 12 tambah 2. Kita dapat 14. Jadi 4 naik 1 dan 7 darab 6 42. 42 tambah 1 43. Jadi 3 dan naik 4 di sini. Dan kemudian 9 darab 6. 9 darab 6, 54. Dan 54 tambah 4 akan dapat 58. Di sini 8 dan 5. Kita tambahkan. Kita tambah dengan ni. Samalah nombor bawah ni sebab atas tersebut kosong. 0, 4, 4, 3, 8, 5. Jadi jawapan dia 583,440. Jadi di sini kita akan darabkan dengan 17. Jadi kita hafal sifir 1. Sifir 1 senang. 7 darab 1, 7. 9 darab 1, 9. Tapi sifir 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Okey. Jadi kita tengok cara darab 1, 0, 4, 0, 8 darab 17. Kita akan darab 7 dulu. Okey. Semua nombor ni kita darab 7. Jadi 8 darab 7, 56. 56 di sini, 5 di atas. 0 darab 7, 0. Tambah 5 ialah 5. Tak di atas lah. Dan 4 darab 7, 28. Kalau 28, 8 di bawah, 2 di atas. Dan kemudian 0 darab 7, 0. Tambah 2 ialah 2. Dan 1 darab 7 ialah 7. Seperti biasa, sebelum darab nombor yang kedua, pangkahkan di bawah jawapan untuk nombor yang pertama tadi. Dan nombor-nombor di atas nombor asal ni kita juga padam ataupun kita potong. Maknanya kita belum buat lagi lah. Okay, jadi nombor lain kita hasil. Tadi sebab kita darab 1, jadi salin balik saja nombor ni. Okey. Jadi 8, 0, 4, 0, 1. Okay, salin balik. Tapi dia kedudukan macam tu lah. Okay, dan 6 dan 5 tambah 8. Ni bukan darab lah. 5 tambah 8 ya 13. 3, 1. 1 tambah 8, 9. 2 tambah 4, 6. 7 tambah 0 ialah 7 dan 1. Okay, jawapannya adalah 176,936. Dan soalan terakhir adalah 29,006 darab 26. Jadi kita darab ke sini je lah. Jadi 26 ke sini. Okay, Jadi kena padam lah ni. Pelik pula ada darab sana, darab sini. Darab 26. Okay, jadi sifir 6. 6, 12, 18, 24, 30. 36, 42, 48, 54. Sifir 2, 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18. Okey. Jadi kita 6 darab 6, 36. 6 di atas sini. Dan 0 darab 6 adalah 0. 3 lah. Tambah 3. 0 darab 6 adalah 0. 9 darab 6, 54. 4 di bawah, 5 di atas. Dan 2 darab 6 dah 12 tambah 5, 17. Okey. So sebaiknya kamu tulis ni nombor ni di tepi ataupun pada kertas kotor supaya tak tersilap menulis dia, ya. Sebelum darab nombor kedua, kita pangkahkan dulu jawapan di bawah jawapan nombor pertama dan pastikan nombor-nombor di atas ni dipotong ataupun dipadam. Dan baru kita mulakan dengan mendarab semua nombor ni dengan nombor yang kedua. 6 darab 2, 12.
Jadi 2 di sini, 1 di atas. Dan kosong darab 2 ialah kosong tambah 1 ialah 1. Kosong darab 2 ialah kosong. 9 darab 2 ialah 18. Jadi 8 dan naik 1. Dan 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. Dan tambahkan sahaja. 6 tambah kosong, 6. 3 tambah 2, 5. Kosong tambah 1, 1. 4 tambah kosong 4, 7 tambah 8, 15. Dan 1 tambah 1, 2 tambah 2, tambah 5, 7. Jadi jawapannya 754,156. Jumpa lagi.